Assalamualaikum semua. Anda sedang bersama saya Ainurdin dalam podcast BBNS Borak Bersama Nanok Studio. Untuk hari ini saya tidak kesorangan kerana saya ada seorang lagi host yang akan menemani saya. Seperti yang semua orang sedia maklum bahawa Trilian Media, bangkai daripada Trilian Media dan saya Nanok Studio, kami dalam proses menghasilkan filem yang bertajuk Orang Perang. Jadi filem kami adalah filem yang berkisarkan tentang orang asli. Kita angkat perjuangan orang asli dalam membantu negara waktu darurat dululah. Betul kan bang? Betul. Ada nak tambah info? Pada kisah benar. Ya, Memartabatkan wira-wira yang belum didendang. Betul. Kita inspire by true event, kisah dia orang perang. Nanti tengoklah insya-Allah dalam proses penghasilan dan nak tayang tak lama lagi. Jadi jom untuk tetamu kita episod kali ini kita bawakan anak kepada watak utama filem Orang Perang. Sila perkenalkan bang. Seorang figura yang sangat hebat. Okey. Dia merupakan ahli parlimen P078. Okey. Cameron Highland merupakan orang pertama daripada orang asal yang diangkat menjadi ahli parlimen. Okay. Beliau adalah Datuk Ramli Madnor. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Selamat tengah hari tu. Terima kasih tu. Ucapan masyarakat orang asli Maigah. Maigah. Ya. Maksudnya tu? Maksud Apa khabar? Oh, khabar baik. Nak jawab khabar baik macam mana tu? Bor. Okey, sebelum kita nak borak lebih panjang Datuk, kita nak minta pengenalan daripada Datuk sikit. Kan sebab orang kenal tentang Datuk dulu ahli tertinggi polis kan? Pegawai kanan. Pegawai kanan polis. Lepas tu Datuk terlibat dengan politik dan sekarang Datuk berada di institusi yang paling besar lah, parlimen tu kan kat dalam negara, paling berkuasa lah orang cakap. Tapi sebalik semua itu, siapa sebenarnya Datuk Ramli bin Muhammad Noor? Baik, sahabat-sahabatku. Biarlah saya kenalkanlah diri saya kan. Banyak orang tahu kenali saya sebagai ahli parlimen Cameron Highland dan juga orang asli Semenanjung. Jadi nak cerita pasal diri saya ni, saya terpaksa bawa balik dalam lakaran sejarah lah. Okay. Saya ni dilahirkan di Batu 12 Gombak. Penempatan orang asli di sana dan juga di situlah terletak hospital orang asli Malaysia. Oh, di Gombak. Okey. Saya dilahirkan pada tahun 58. Pada 1 bulan Oktober tahun 58 dan saya berani bercakap lah ya. Saya adalah anak orang asli yang pertama lahir di penempatan itu. Anak orang asli pertama yang lahir? Ya. Di situ, hospital itu. Okey. Jadi kalau kita ceritakan kalau ceritakan latar belakang, biar saya ceritakan lah. Arwah orang tua saya, Datuk Muhammad Noor atau nama sebelum beliau memeluk agama Islam adalah Bahayu. Dia daripada suku kaum Semai, orang asli Semai. Manakala arwah ibu saya, Yah Hasan, adalah berasal daripada suku kaum Temia. Di Kelantan. Yeah. Jadi di situlah mereka berjumpa. Di situlah mendirikan rumah tangga dan saya adalah anak sulung kepada dua insan ini. Semasa tahun 57, ketika itu masa darurat lah ya. Dan tertubuhnya satu pasukan terdiri daripada pemuda-pemuda orang asli ya. Di situlah tempat pertama dibuka pada ketika itu untuk tujuan kem latihan oleh pihak British kepada pemuda-pemuda ini, iaitu dan di situlah juga penempatan hospital orang asli yang pertama ketika itu untuk orang asli. Di situ ibu dan ayah saya berjumpa dan di situ jugalah saya dilahirkan. Okey. Kalau berbalik kepada diri saya lah ya. Saya dilahirkan di situ, dibesarkan merata-rata tempat. Okey, merata-rata tu kat mana tu? Okey. Saya dibesarkan di kampung, di Cameron Highland. Tempat kampung halaman orang tua saya di Mansun. Tidak berapa lama lepas tu merata tempat, bermaksud saya ikut ayahanda saya berpindah randah. Sebagai seorang anggota Badan Keselamatan, ketika itu di bawah tentera British ya. Saya biasa menetap di Camp Waterburn yang sekarang ni. Ya. Di Camp Lamjung. Sekarang ni Jalan Maxwell dan tapaknya adalah PWTC. Sekarang PWTC tu. Bangunan UMNO tu. Itulah tapaknya ya. Dan selain pada itu, pada tahun 1968
bila pasukan Senoi Pra ini diambil alih dan oleh pihak KDN di bawah pentadbiran PDRM, Polis Diraja Malaysia, mereka berpindah, dan saya sekali lah, berpindah ke Keruh Perak. Okey. Keruh Perak ni nama lama untuk Pengkalan Hulu. Kelang Hulu, okey. Sekarang dikenali sebagai Pengkalan Hulu lah. Di situ saya dibesarkan dan selanjutnya mengikut mengajar pendidikan, saya telah masuk asrama dan belajar di Alustar Kedah. Ush, satu Malaysia tu. Okey. Lepas belajar di Alustar Kedah, di Bukit Mertajam, di Ipoh dulu, lepas tu Bukit Mertajam, di Ipoh dulu, lepas tu Bukit Mertajam, kemudiannya di peringkat pendidikan atasan di ITM Perlis, kemudian di ITM Shah Alam, dan bermulalah selepas itu kerjaya saya. I see. Oh, itulah bagaimana permulaan Datuk sebelum menjadi yang sekarang Ya, lah. betul. Okey. Datuk, kalau ikut dalam filem Orang Perangan tu kan, Bahayub lah. Dia memperjuangkan orang asli ni untuk pergi ke sekolah. Kalau kita nak pergi ke perspektif itu, kita kena kenali kenapa beliau berada di situ. Ya. Kalau saya nak bercerita, ini cerita benar, bukan rekaan dan sebagainya. Ayahanda saya, arwah ni, dia pada peringkat remaja adalah anggota Parti Komunis Melaya. Ya, betul. Betul. Jadi seketika bersama dengan PKM, beliau telah berubah arah disebabkan beliau melihat apa yang dia bercerita pada saya, melihat bahawa mereka ini membuat dakwah palsu. Okey. Mengata perjuangan ketika itu adalah untuk kita sama rata, perjuang sama, tak kira orang asli, Melayu ke Cina dan sebagainya, dan melihat kekejaman yang mereka lakukan. Ubah arah ni berlaku ketika beliau dengan PKM, jadi satu kejadian yang amat mengilu hati dan menyedih. Pada ketika itu, pada tahun 55, saya anggarkanlah agaknya, telah berlaku satu insiden di mana orang kampung, orang asli, dia ada rutin. Seketika mereka akan beramai-ramai bawa barang hutan, kambing lah, tikar lah, sebagainya, untuk berniaga barter trade. Barter, tukar-tukar. Dulu mana ada duit. Jadi mereka bawa barang-barang hutan ni ke Ringlet daripada perkampungan untuk kata dapatkan garam, gula, pelekat, kain dan sebagainya, bertukar. Tapi telah ditomah oleh anasir-anasir yang berada di, orang asli yang berada di dalam komunis, mengatakan mereka ini adalah ejen kepada British. Bila sampai di Bandar Ringlet, ketika itulah pada tahun 50-an tu, pihak komunis yang mengawal ketika itu di luar-luar bandar, mereka memang kuatlah telah mengumpulkan masyarakat ini, orang kampung ini, dan telah membunuh mereka. Di dalam kejadian itu, Allah punya kuasa, ada seorang kanak-kanak, orang asli, telah terlepas. Terselamatlah tu. Terselamat daripada kejadian serangan tu. Dan dia telah melarikan diri. Balik kampung, bercerita dengan orang kampung apa yang berlaku. Lebih kurang 40 lebih orang kampung, orang asli telah mati, dibunuh oleh pihak PKM komunis. Bila sampai di kampung, budak ini, yang saudara mara saya juga, telah bercerita pada orang kampung, dan ayahanda saya bila balik kampung bersama dengan pak saudara saya dan sebagainya, dapat berita ini. Dari situlah arwah ni dan atuk dengan pak saudara dan saya yang lain berubah arah. Mereka menyimpan perasaan dendam terhadap komunis ni lah, PKM ini, kerana kekejaman mereka. I see. Oleh ketika itu, mereka telah melarikan diri. Dalam senario ini, pak saudara saya lari ke lain, dia pun lari ke lain, telah lari balik ke kampung. Dia dapat berita dengan atuk saya, dia bagi tahu dia tak nak lagi dengan komunis, tapi telah berlaku satu kejadian di mana atuk saudara saya ni Batin, nama dia Batin Singah. Dalam diam-diam itu, dia telah pergi ke Cameron Highland
berjumpa dengan OSPD, orang putih ketika itu, Okey. dan pihak Special Branch. Okey. Dan mereka ini telah datang untuk menangkap. Bila bawa berjumpa, orang tua saya ni mula-mula tidak mau menyerah, takut. Takut dibunuh dan sebagainya. Lama selepas dipujuk dan sebagainya, arwah telah bersetuju menyerah diri kepada pihak British. British lah. Polis lah. Ya, Ketika polis itu British lah. British. Setelah itu, dia telah dibawa ke Kuala Lumpur Okey. oleh pihak British dan ditempatkan di, orang panggil satu tempat tu sebagai safe house. So di situ jangka masa pihak British telah indoctrinate balik lah, dan interview dia dan sebagainya lah. Dalam jangka masa sama juga, rupanya pak saudara saya juga, bahtangga pun telah menyerah. Menyerah diri. Okey. Dan mereka dikumpulkan di situlah. Oh, maksudnya yang tadi yang berpisah buat haluan masing-masing tu, tapi bertemu juga balik di situ, Di safe house tu tadi. dekat safe house lah, tu. di belakang Istana Negara. Itu lebih kurang apa yang orang tua saya cerita, lebih kurang dekat 6 bulan jugalah mereka di situ. Hari-hari kerjanya interview dia British. So macam orang kata soal siasat dia. Dan pihak British telah membuat, nak pendekkan lah ya, Iyalah saya. pilihan pada arwah ni Ayah lah. dengan pak saudara saya, terutama bahtangga lah, Ya. dan yang lain-lain tu lah. Pilih, Ayub, kamu nak kerja dengan British ataupun nak belajar? Oh, Okey. British tanya macam tu. Oh, okey. Jadi orang tua saya pilih untuk belajar. Manakala pak saudara semua yang lain tu berkata diorang nak kerja. Tapi nak kerja bukan kerja biasa. Nak kerja, nak cari balik komunis yang telah mengejami saudara mara mereka. Okey. Oh, dia nak balas dendam. Nak balas dendam punya cerita lah ni. I see. Okey. So bahtangga dengan yang lain tu telah diambil sebagai apprentice scout. Okey. Macam untuk mengesan bagi pihak British. Tracker. Tracker. Dan mereka bersama dengan tentera British. Okey. Manakala orang tua saya ni agak pelik lah. Dia kata dia nak sekolah. Dan dia telah dihantar untuk bersekolah di satu sekolah di Bentung. Di Bentung. Daripada Kuala Lumpur pergi ke Bentung. Okey. Di apa yang saya dengar daripada mulut dia, sekolah tu di Ketari. So dia belajar di situ, dia ajar untuk bahasa Inggeris, menulis dan sebagainya. Pasal dia orang ketika tu nak menulis pun tak pandai. Ya, dia terima gaji pun cak jari. Oh, okey. So nak kira gaji macam mana tu? British yang ajar lah kan. So kalau British tipu-tipulah kan. Okey, alright. Nak ambil gaji tu pun pakai cak jari. Dan selepas seketika, orang tua saya pun dah lama belajar, dalam setahun ke macam tu, dia pun nak kata nak kerja lah. Dia nak join sekali dengan squad. Dengan pak saudara saya, bahtangga lah. Okey. Di situlah bermula Senoi Pra ni. I see. Pasukan yang melatih diorang. Dan jadi bila ketika itu mereka telah ditempatkan di Selayang. Batu Tujuh. Selayang. Di mana ketika itu, ingat tak Briggs Plan? Orang Cina dikumpulkan jadi kampung baru. Ya, betul. Jadi orang asli ni telah dibawa keluar dan dikumpulkan sebahagiannya di Selayang tu. Batu Tujuh tu. Dalam ketika masa itu juga, bila British memikir bahawa adalah penting yang berkemahiran peperangan ni dengan kemahiran hutan mereka menjadi aset kepada mereka. Dari situlah bermulanya tertubuhnya Senoi Pra, iaitu dan diletakkan di bawah pihak British SAS 22. Yang saya ingat tu dia kata SAS 22. Pasukan komando orang lah. Dalam keadaan di Selayang tu tak sesuai. Kenapa tu tak sesuai? Orang awam pun ada, orang asli awam ni kan dikumpul sekali. Lepas tu perlu satu tempat khas lah tu khas untuk mereka. Dan masa ketika itu Nun, yang saya ingat lah, yang dia ayah arwah ni bercakap, telah mengajak dia dan pak saudara saya cari tempat lain. Oh, Rod Nun. Okey. Cari tempat lain. Ni tak sesuai ni, kita duduk dengan orang awam, orang asli biasa. Dan mereka telah merintis jalan Pahang tu sampai ke Batu 12 tu. Dan bila sampai di Batu 12 tu,
ketika masa itu, masa saya kecil pun, saya selalu pergi. Daripada Batu Enam tu sampai ke sana, hutan saja. Ya, Ya. betul. Tak ada macam sekarang ni. Kalau you pergi sekarang ni, you tengok rumah kiri kanan jalan. Dulu tak ada hutan semak samun, memang hutan belantara lah. Ya. Dan di situlah mula dibuka. Dan masa ketika itu juga, Bolton ni, pegawai perubatan British ni, pun bersetuju memulakan hospital orang asli di situ. Di Gombak tu lah. Sakit-sakit orang asli yang serius ni, diambil helikopter daripada dalam hutan tu, ke situlah Bawa ke turunnya. situ. Bawa ke sana. Di situlah diubatkan dan sebagainya lah. Dirawat dan sebagainya. Dan jangka masa sama di situ juga menjadi pusat latihan pihak komando British SAS ni, dan untuk melatih 10 orang Sniper. Unit pertama sniper. pertama tu. Lebih. Tapi dia pilih final 10 orang. orang. Oh, dia training ramai-ramai dulu tu Ha. Lepas tu dia Kecil-kecil Pemilihan. 10 orang. Okey. terdiri daripada pemuda-pemuda orang asli. Pada ketika masa itulah, kalau ikut orang tua saya lah, suku kaum Semai, iaitu suku kaum saya, Temuan dan pihak Jahud di Pahang. 3 suku kaum ni. Okey. Dia mula pasukan tu lah. Ya, Datuk cakap tadi yang pakcik-pakcik sedara tu kan, sebab dalam filem kita ada Kati, Bah Panggal, Bah Sidap. Tu semua antara saudara-saudara. Bah Panggal tu lah kepala sebelah sana. Dia lah yang punca yang mencipta, apa orang kata, yang memfitnahkan bahawa orang asli ni Bekerjasama dengan British. bersama dengan British yang bunuh 40 orang tu. Oh, sebab mulut dia lah. Mulut dia lah. Jahat Bah Kalau Panggal ikut ni tu. Alah, mana-mana pun jenis macam ni ada juga kan. Apa yang melalui apa yang Datuk ceritakan daripada pengalaman awal lah, kehidupan Datuk, sehingga ke peringkat universiti dan sebagainya. Ada tak Datuk rasa macam terpinggir? Kerana Datuk hidup selepas itu di luar kawasan ataupun masyarakat orang asli kan, dan duduk dengan masyarakat yang lebih majmuk kan. Ada tak Datuk rasa terpinggir ataupun dipinggirkan kerana perbezaan budaya tu? Okey, beginilah. Bila saya, Allah Ta'ala punya kuasa lah ya. Bila saya dilahirkan di Gombak ya, oleh 2 insan yang saya sayangi ni, yang membawa saya ke dunia ni. Mereka kan, saya ada bercerita masa kita bersama-sama tadi. Mereka setelah tamat latihan dipindahkan ke Camp Waterburn. Okey, betul. Di Waterburn Setapak. Di sana, masa saya umur 5-6 tahun lah, saya beruang. Itu kata Allah Ta'ala kuasa. Saya masuk tadika orang putih. Ya. Okey. Saya bertuah. Betul. Walaupun dengan kekurangan dan sebagainya, pihak British ni dan rakan-rakan yang bekerjasama di dalam camp tu kan, pihak tentera British, Sing, India semua ada, Ceylonese pun ada. Ya. Saya dihantar oleh ayahanda saya bersekolah tadika. Tadika belum masuk darjah 1 Tadika orang putih. orang putih. Saya telah diajar bercampur dengan anak-anak Mak Saleh. Ya. Ni anak orang asli ni bercampur dengan Mak Saleh. Daripada umur, peringkat umur tu lagi. Jadi habis tu, itulah bermula pendidikan saya. I see. Bila saya masuk darjah 1 dan ayahanda saya pula dipindahkan ke camp di Maxwell, Jalan Maxwell, camp Lanjung tu yang tapak PWTC tu. Okey. Saya masuk darjah 1. Jadi darjah 1 tu, saya sekolah di unit Tanda Pani. Sekolah tu masih ada lah sekali. Okey. Dekat Kuil India tu, di jalan betul, belakang. Sentul. Betul. Darjah 1. Bila darjah 2 dan ketiga, saya telah pindah ke sekolah Inggeris Hishamuddin. Sekolah Hishamuddin tu sebelah Bank Negara tu. Okey. Dulu aliran Inggeris. Okey. Jadi daripada 1, 2, 3 semua Inggeris. Habis itu, bila pasukan Senoipra ni telah diambil alih oleh PDRM, pindah ke Keruh atau Penggalan dulu, saya pula di sana bersekolah di Baling Kedah. Sekolah Inggeris yang ada ketika itu hanyalah di Baling Kedah. Okey. Jadi berulanglah 9 batu tu tiap-tiap pagi. Jauh. Faham. Untuk sekolah Inggeris. Dan yang menarik sekolah tu adalah sekolah rendah Tengku Putra Baling Kedah. Okay. Ada sejarah tau. Okey. You tahu sejarah dia apa? Yang Baling punya discussion tu lah tu kan? Itulah sekolah di mana Tengku Abdul Rahman dan Cimping Bersemuka. Meeting. bersemuka dan meeting. Ya. Kan? Isu ada baling. Yang Baling. Rundingan baling. Rundingan baling. Rundingan baling. Okey. Dan Allah Ta'ala punya kuasa, bilik rundingan dia tu adalah
kelas saya. Kalau ikut sejarah balik lah, bukan dekat bilik tu ada tunjuk this classroom, ni dulu rundingan baling apa dengan Berlakunya komedi. rundingan baling. Itu saya kata saya bertuah kalau bandingkan masyarakat orang asli kan. Yang pertama telah memula dengan aliran pendidikan bahasa Inggeris pula tu. Ya. Jadi ibarat Datuk Ramli ni Ain, dia ibarat pelopor lah. Pelopor kepada anak-anak masyarakat orang asli tu. Ya, betul. Okey Datuk, waktu Datuk pertama kali ditabal, dia kena sign apa tu waktu jadi dekat dalam Dewan Negara kan tu kan? Angkat sumpah. Angkat sumpah tu kan. Apa Datuk rasa waktu tu? To be honest to be ikhlas saya rasa beban atas bahu ni. Sebagai orang asli yang pertama menjadi wakil rakyat, bukan dilantik Okey. Melalui Kalau pilihan ikut raya. undang-undang kita ni, wakil orang asli dilantik di Dewan Negara, iaitu lantikan. Ya. Yang bertanding Pilihan raya. secara pilihan raya, rakyat yang pilih. Yang pilih Saya rasa beban, ya Allah, kata hanya Allah saja yang dapat membimbing. Tapi dalam ketika perjuangan itu ni. abang follow kan daripada start pilihan raya, kempen semua. Dan sehingga angkat sumpah tu saya rasa bangga tu. Saya rasa bangga sebab apa? Sebelum tu kita ada kaum India, kaum Cina yang jadi ahli parlimen. Di Sabah Sarawak pula ada Bajau dan sebagainya. Dan ketika itu satu pelopor baru masuk. Orang asli yang mengangkat masyarakat. Masyarakat orang asli itu. Saya rasa bangga tu. Yalah. Walaupun saya bukan orang asli, Yalah. tapi saya rasa macam inilah Malaysia sebenarnya. Yalah. Kan? Kepelbagaian kaum. Saya rasa bangga tu. Alhamdulillah. Okey tu sikit saya masih berminat tentang orang perang ni tu. Yang Bah ni tu. Karakter sebenar Bah Ayub, sebab kami tak sempat kan tu kan. Jadi boleh Datuk cerita sikit karakter Bah Ayub tu. Bah Ayub ni, ni kita start dari mula Boleh tu. Orang kampung, orang asli dalam hutan adalah tempat di mana ketika itu PKM berperang untuk menakluk negara kita. Jadi mereka rapat dengan orang asli untuk makanan, untuk maklumat. Jadi di jangka masa sama juga mereka telah mengambil anak-anak muda orang asli ni untuk masuk bersama perjuangan mereka. Ayahanda saya telah ikut dibawa adik komunis ni untuk bersama mereka. Itulah bermula. Permulaannya. Ya. Ayah ada cakap tu kena brainwash ke, kena ada. Yalah itu memang dia cakap. memang bila dah diambil umur masa tu belasan tahun dah. 12-13 tahun. Di indoctrinate bahawa ini perjuangan kita sama rata. Negara ini milik orang asli, milik Cina, milik India. Kita kena lawan British ni. Kita kena ambil negara ni. Itulah indoctrination dia. Tapi Bah Ayub tu sendiri karakter dia penyayang, dia garang, dia Kalau nak cerita yang tu. Saya banyak membesar dengan karakter dia yang sedemikian macam Puan cakap tu lah strict, follow the rules, peraturan dan sebagainya kan. Tapi saya juga telah dibimbing oleh arwah ibu saya. Okey. Dia lah banyak masa dengan saya. Kenapa? Orang tua saya ni bila masuk operasi zaman tu paling sekejap 3 bulan. Oh, tak jumpa 3 bulan Datuk? Tak jumpa, kadang 6 bulan. Jadi bila dia balik tu kadang-kadang saya mula-mula dulu teringat-ingat kan. Siapa orang tu? Yalah, tinggal lama. Kita kecil Daripada lagi. kecil kena tinggal. Kecil lagi. Balik banyak masa saya dengan Mak lah. mak lah. Dan dia mendidik saya, orang tua saya. Tapi satu benda yang saya respect orang tua saya. Okey. Pergi sekolah. Belajar. Dan saya ingat bab ni kan, keluarga saya, ini satu insiden yang berlaku sebenar Masa saya di Syambuddin Sekolah Rendah, saya ponteng sekolah. Nak cerita betul ni. Datuk nakal lah dulu. Tak. Sikit lah. Sikit-sikit. Okey tu, lepas tu? Nakal. Lepas tu, orang tua dapat tahu yang saya ponteng sekolah. Saya bawa adik saya, arwah adik saya Abbas. Kita jangan pergi sekolah, kita pergi berjalan. Adik saya pergi tadika. Saya bawa keluar daripada camp tu. Keluar, terus tak pergi sekolah. Pergi letak beg, pergi mancing, pergi cari ikan. Dekat mana tahu? Sungai Gombak tu. Oh, okey. Sebelah PWTC tu. Pergi berjalan sana sini. Lalu bila dapat tahu saya ponteng sekolah. Puan tahu, sahabat tahu apa berlaku? Saya kena ikat. Ikat kat pokok tu? Ikat dekat pokok kelapa. Di camp tu. Lepas tu nenek saya ambil kerengga.
Letak kerengga pula. Ni kisah betul ni. Selalu saya tengok. Betul. Eksklusif lah. Eksklusif lah. Benda ni Bukan memang zaman rekaan. dulu memang selalu buat macam ni. Itu dia. Kamu orang suruh pergi sekolah, kamu monting, kamu tak pergi sekolah. Lepas tu dia ambil rumput, dia sumbat mulut saya. Kau nak jadi lembu, bodoh macam lembu, makan rumput. Kami ni dah lah bodoh, tak ada pelajaran. Dah orang pandang hina. Kami tak nak kamu jadi macam kami. Okay, Pergi sekolah, belajar. Tengok ni, pergi sekolah orang putih ni. Belajar. Supaya dapat pada dasarnya ubahkan hidup. Knowledge. Perbaiki kehidupan. Dan saya berterima kasih juga di kamp Lamjung tu. Kan dulu zaman dulu kaum Sikh Betul. dan juga India Silonis ni Ya. yang jadi kerani, yang daripada pihak British. Betul. Ya. Mereka ni pun selalu Sekolah. pergi sekolah. Tak ada duit, angkat duit kasih. Pergi sekolah. Saya tertinggal bas yang mengangkut tu kan. Dia ada satu Corporal Singh tu. Naik basikal dia, hantar saya daripada camp tu ke sekolah Syumidin. Dia hantar. Hantar. Allahu Akbar. Itu Okey. menunjukkan betapa pentingnya pendidikan. Ketika itu. Ketika itu. Mereka Dan mengangkat. perpaduan yang kita ada waktu itu seronok kalau fikir balik lain, kan. lain, Ya, lain. betul. Dan saya rapat dengan masyarakat ni kerana orang tua saya macam saya cerita tadi lah, serius, no nonsense about work dengan dia. Tapi at the same time dia pentingkan pendidikan. Ya, Bayangkan di kalangan orang asli ketika itu yang boleh bercakap orang putih dia. Ya, betul. Ya. Betul. Jadi dia nak saya lebih baik lah daripada dia. Ya. Datuk, saya kan ada intern orang asli kan, dari kalangan orang asli. Tadi Datuk ada borak dengan intern saya tu. Datuk cakap kalau orang asli ni pelajaran mereka dibantu. Boleh terangkan Datuk sebenarnya apa kelebihan yang diorang dapat tu? Baik. Ya, semenjak dasar daripada dulu kerajaan-kerajaan yang memerintah dan termasuk kerajaan sekarang ni. Okey. Untuk orang asli ni kalau you perasan tiap-tiap bajet duit ni besar untuk pembangunan. Ya. Tiap-tiap tahun peruntukan untuk masyarakat orang asli naik Betul. Okey. Betul. dari tahun ke setahun. Jadi itu membuktikan bahawa kerajaan yang memerintah mementingkan. Hanya sekarang ni isunya masyarakat itu sendiri. Ini yang saya selalu tekankan. Untuk kita relevan, untuk kita maju ke depan, masyarakat orang asli kena sahut dan sambut. Ini seumpamanya lah kita ambil beli ikan bagi makan. Okey. Sekali makan. Okey. Kalau saya ajar puan lah katakan, macam mana nak cari ikan, hari-hari boleh makan ikan. Betul. Betul. Begitulah juga. Jadi dalam bentuk kerajaan ni dia bantukan dari segi terutama sekali pendidikan. Saya ke mana-mana pun dengan masyarakat orang asli saya akan tekankan lah. Pendidikan sebaiknya sekalipun akademik, TVET kan, pengetahuan biasa, cara bekerja kena ubah. Okey. Kita kena ubah supaya kita lebih mampan, lebih boleh jauh pergi Betul. tanpa pendidikan. Ini saya sebagai orang asli Ya. dan juga beragama Islam. Ya. Kalau kita tengok apa dalam Quran tu, saya berpegang pada Quran. Apa pertamanya? Ada ayat Ar-Ra'd ayat 11. Okey. Allah tidak akan mengubahkan nasib sesuatu kaum itu melainkan masyarakat kaum itu sendiri mahu berubah. Ubah mereka. Okey. Dengan caranya bagaimana? Tengok Iqra pula, baca. 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 Baca itu adalah pengajaran. Dari situ kita dapat ilmu. Ya. Daripada ilmu baru kita boleh berubah Ya. Betul. jangka masa panjang. Dan lagi satu konsep yang saya selalu amalkan dan saya selalu cakap masyarakat saya, berhijrah. Okey. Ambillah dari pengajaran Rasul kita Nabi Muhammad, dia berhijrah Ya. daripada Mekah ke Madinah. Ya. Jadi 3 konsep ni kena orang asli, terutama yang beragama Islam tu. Satu, apa dia? Kan. Pendidikan? Iqra. Iqra, bacalah. Pendidikan. Bacalah untuk ilmu. 2. Untuk berubah, You kena sendiri nak berubah. kena berubah. You sendiri Nak kena berubah. berubah. 3. Kalau you tak nak. Yang 3. ketiga apa tadi? Berhijrah. Berhijrah. Ya. Ubah. Ya. Berubah ni tak boleh bukan satu saja, bukan tempat saja ya. Kehausan untuk mendapat ilmu untuk perubahan. Ya. Dari situ kita akan lebih mampan, lebih daya saing, lebih bersaing di luar. Tak payah jauh lah. Kita selalu saya cakap dengan masyarakat saya, lihat sekeliling kamu. Ya. Macam mana masyarakat India ke, China ke,
mereka boleh maju daripada lain pada kita. Paling ramai orang profesional siapa? Ya. Orang India. Ya. Oh. Doktor, lawyer dan sebagainya paling ramai sekali. India. Siapa? India. Yang bagus dalam perniagaan, ekonomi siapa? China. China. Mana diorang ilmu dan perniagaan ni dah banyak. Ya. Dan mereka menekankan pendidikan pada anak-anak. Betul. Ini kita tirulah yang kita ketinggalan. Dan kita tak nafikan kita lambat, kita jauh. Sebabnya kita kena terima hakikat. Kita duduk di pendalaman. Infra pembangunan lambat. Kalau saya boleh ambil data Ya. boleh Puan? Boleh. Cut sekejap. Boleh. Tak apa. Sekejap. Ambil data. Mari. Kita tengok data. Ini data ni menarik. Mana? Ni data apa tu? Data? Okey. Saya tunggu. Sabar. Sabar, tunggu. Okey. Oh, okey. Ya, saya ambil pada data pada tahun 2023, 2024, 2025 ya. Okey. Alright. Untuk maju ilmu, saya ambil peringkat universiti, Okey. IPTA ya. Ya. Pada tahun 2023 ya, kemasukan pelajar orang asli ini seramai 418 orang. Di Okey. peringkat IPTA Okey. ya. Saya ambil data IPTA ya. IPTA. Okey. Jumlah tajaan ditaja pada menyeluruh yang pelajar-pelajar sebelumnya seramai 874. Ya. Yang lulus tamat pengajian, diploma ke degree hanya seramai 32 orang. Daripada Daripada 874. Nampak tak? Okey. Okey. Yang lulus. Kita lihat pula tahun 2024 ya. Kemasukan dengan KPI yang baru ni oleh kerajaan, dia nak seramai mana pendidikan orang asli ni di peringkat tinggi ya. 456. Jadi dengan tahun yang lepas punya pelajar ada 1332 pelajar di IPTA. Tahun tu meningkat 295 yang mendapat degree dan diploma. Okey. Nampak Yang tamat pengajian lah ni tu okey. Dan ni last kali saya ambil data 2025 ya. Pelajar baru 508 orang. Okey. Ada peningkatan. Keseluruhan dari IPTA ada 1167. Yang lulus dengan diploma dan degree 342. Dan kalau kita lihat lah, ini data lagi satu lah yang saya rasa perlu saya terangkan ya. Okey. Di peringkat matrikulasi, sijil, pra-diploma, diploma, ijazah ya. Pada tahun 2023 seramai 22 orang masuk matrik. Okey, matrikulasi. Okey. Yang dapat sijil 185. 185 ya. Yang pra-diploma 9, manakala diploma 327, ijazah 331. Nampak peningkatan tu. Begitu juga tiap-tiap tahun ya. Dan akhirnya saya ambil lah tahun 2025 ya. Matrik dah 44 orang. Okey. Jadi dengan sijil 83, yang pra-diploma 5, yang dapat diploma 476. Ijazah 559 dan jumlah keseluruhan pelajar-pelajar yang ada sijil diploma dan sebagainya ini telah meningkat kepada 1167 orang. Tahun 2025. Yes. Adakah Datuk melihat angka itu kecil ataupun bagaimana? Bagi saya satu lonjakan yang baik. Jangan terasa hati ya. Pada tahun berlakunya 13 Mei tahun 69, bila berlaku kejadian itu, kerajaan masa itu mengkajikan kenapa benda ini berlaku. Okey. Bila dikaji, kertas putih menyatakan parity. Parity ni perbezaan ya. Okay. Bumi Putra dan bukan Bumi Putra begitu ketara. Okey. Itu yang menyebabkan berlakunya. Salah satu punca utama yang menyebabkan pergaduhan. 13 Mei lah. Okey. Pada tahun tu, Puan, peringkat tu, saya nak tanya balik lah sikit je. Puan tahu tak kekayaan negara kita di tangan siapa? Puan? China. Tak. Kekayaan kita 60 lebih peratus di tangan orang luar. Okey, faham. Faham? Faham. British dan British, sebagainya negara lain. Kekayaan negara kita di tangan mereka. Kenapa jadi macam tu tu? Ni dah biarlah saya bersitu. Okey, teruskan tu. Dan 30 lebih peratus kekayaan itu rakyat Malaysia tapi bangsa Cina. Kerana mereka terlibat dalam ekonomi komersial. Betul. Di situ mana kekayaan. Baki itu berapa? Tidak sampai 10% milik siapa? Melayu. Bumi Putra, termasuk Melayu, Sabah, Sarawak, dan lain termasuklah orang asli. Okey. You see or not?
Kecil Jadi, tu nilai dia tu memanglah zaman tu minta maaf cakap ya. Orang Melayu, Melayu kan? Ya. Melayu Sarawak je kan? Saya di kampung, rumah orang Melayu sama macam rumah orang asli. Pada zaman itu tu. Yes, Pada tahun zaman itu, 50-an, 60-an. Betul. Jalan di kampung kaki ayam, Betul. Ha? Tanah merah lagi. tanah merah. Jadi generasi baru ni kena tengok, kena faham Betul. bukanlah apa, bagaimana pendidikan mengubahkan. Betul. Dan mungkin banyak orang tak suka bila saya sebut dasar ekonomi baru. You know what happened at that time? Zaman saya masuk IPT dan sebagainya. Saya ni untuk salah seorang kat orang asli, pergi 1-2 orang lah kan. SPM ataupun zaman dulu MC. You dapat yang minima pun, apa yang berlaku? Kerajaan telah nyatakan dan memastikan mereka ni dihantar belajar. Okey. Cukup aja syarat Australia, cukup syarat Amerika, cukup syarat London. England, London. Ini kenyataan, tak boleh nafikan. Daripada situ, masyarakat Melayu, Bumi Putera Sabah Sarawak, boom. Salah satu cara, alumni UiTM kan? Ya, saya. Oh, saya OUM. OUM Yang lain mana alumni ITM Salah satu sebab kenapa ITM itu wujud, untuk memberi pendidikan kepada masyarakat Bumi Putera. Itulah ITM itu wujud. Ditubuhkan. Itulah zaman saya cerita tadi kan. Zaman. Dan malah saya ingat lagi masa saya masuk, pengarah masa itu Datuk Arsyad Ayub. Arsyad Ayub. Salah satu pengarah ITM dulu. Dia panggil pengarah. ITM baru kan. Dalam satu ucapannya di ITM Shah Alam, dia kata apa tau? Kamu sekarang ada ruang belajar. 1 bilik 5 orang. Kamu perasan tak? Kamu punya saudara mara, rakan-rakan di luar tidak ada ruang untuk belajar. Untuk dapat diploma dan ijazah dan sebagainya. Dengan ini, setuju atau tidak, 1 bilik itu saya muatkan 10 orang. Daripada 5, dia nak jadikan 10. 5. Okey. Kan saya duduk di Perindu. Perindu tu itu, tahu kan? Tahu. Situ boleh muat lah, maksimum masa dululah 4 orang. Selesa lah kan? Ya. Kram kan? 10 orang pelajar Bumi Putera. Duduklah double decker 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ada setengah tempat, bilik itu 10. Untuk memberi ruang kepada Bumi Putera, Melayu, Sabah, Sarawak, untuk belajar mengejar ilmu. Ya. Itu yang berlaku. Dah jadi universiti ni sekarang, mungkin generasi ni lupa. Inilah sejarah. Ya. Dan memula itu, daripada itu sampai kami itu yang dengar ucapan tu menangis. Zaman-zaman saya kata, setuju, bagi kita sanggup 1 bilik 10 orang ke masuk. Ini yang saya nak kaitkan kepada orang asli. Okey. Orang asli sekarang kita jauh, kita orang kata infra pembangunan tu lambat. Jadi sekarang masa kita, ruang dah ada. Cara nak mengejar kemajuan dan maju ke depan, pendidikan, TVET ataupun kemahiran berniaga dan sebagainya lah. Ini yang sedang dilakukan, yang saya setuju pada dasar kerajaan sekarang ni. Dulu, zaman dulu lagi, daripada tahun 50-an. Ya. Okey, Datuk, kita minta berehat sekejap, boleh tu ya? Boleh. Okey, boleh Saya Abang pun Gai? Boleh. Alright, okey. Kita berhenti seketika, kita kembali selepas ini.